Orang tu dah cakap, siapa benda nak tengok nombor 16, 17 kat final? Balik! Guys, hari ni kita berada di studio Harimau Melaya. Ada benda yang menarik, so tunggukan konten yang padu ini. Alright. Nak masuk studio. Wah, ini mantap bro, terbaik weh. Tak tahulah kenapa saya tak berani cakap kuat-kuat kan. Malu-malu, segan. Halo. Salam. Apa benda ni weh? Tengah makan ni weh. Liverpool. Oh ya, Liverpool. Aduh, ini edit keluar nanti. Edit keluar nanti. Wah, ini siapa? Wah, ini terbaik lah. Ini yang terbaik, paling steady lah. Lalu mereka yang tanya kita soalan kan. Hari ni kita pula yang tanya mereka soalan. Aku tak boleh. Tiba-tiba muncul fans Arsenal pegang botol pula. Saya nak tanya lah, okay, sebagai seorang fans Arsenal, ya, okay, botol tu letak tepi. Jangan peluk. Ini masa tidur baru kau peluk. Okay, saya nak tanya, okay, daripada pandangan fans Arsenal, untuk game ini kamu sokong siapa? Game ni dua-dua memang hurt untuk kita sebab I hate MU and of course Spurs, kita punya derby rival. Tapi I lagi tak suka kalau MU menang. I masih tak boleh move on bila MU eliminate Arsenal dalam FA Cup. And my biggest rival memang MU. I live dari zaman Vieira dengan Roy Keane, so I memang tak boleh kalau MU menang. Habislah interview ni. Untuk game inilah ramalan kamu, fans Arsenal. I memang tak boleh kalau MU menang, tapi I rasa MU akan menang. Dia akan menang pada extra time, last minute, Harry Maguire tanduk masuk bola, gol. Dia ni botol bro. Awal-awal aku ingat dia nak bantai kita, lepas tu dia tercedok pula sokong kita. Apa benda ni weh? Realistik memang MU akan menang. Okay, terbaik. Thank you bro. Thank you. Dengan brother saya, brother Hisham, juga merupakan fans Manchester United. Pusing belakang Mason Mount. Okay, saya nak tanya, ramalan untuk game Europa ni macam mana? Ini akan jadi malam yang panjang, tapi prediction dia sama macam Roy Giggs, 3-1. Dan salah satu gol tu dijaringkan oleh Mason Mount. Okay, dan satu lagi nak tanya. Okay, 28 hari bulan Manchester United lawan Asian All-Stars. Okay, bagi kawan, nasihat lah kepada kawan-kawan yang degil, tak nak beli tiket. Apa nasihat kamu? Guys, ini masanya peluang korang nak tengok idola ataupun bintang di depan mata. Sebab peluang ni sekali, tak tahu lagi, mungkin 16 tahun akan datang pula Manchester akan datang. So boleh beli sekarang tiket sebelum habis guys. Sekarang dah dekat 60,000 tu jual. So korang boleh beli sekarang. Okay, beli. Apa benda ni weh? Spurs bro. Spurs, kau pinjam baju ni daripada orang ke apa? Tak ada, saya belilah baju ni. Saya fan Spurs kot. Okay, so ini juga menarik lah. Okay, saya nak tanya, game hari Khamis ini, Europa Finals, Manchester United lawan Spurs. Risau untuk fan Spurs sebab kita orang tak ada creative midfielder. Berval tak ada, Madison tak ada, Kulusevski tak ada. So nak kena harap the center midfield untuk make the game lah. So agak risau untuk orang nak bagi bola dekat forward lah. Tapi harap-harap boleh menang lah sebab kita orang ada rekod yang baik lawan Manchester kan. Dah 2 tahun tak kalah. So yeah. Okay, saya nak tanya satu benda. Ini menarik. Jarang saya ini macam jumpa dinosaur bro. Okay, daripada segi mentality pemain Spurs, okay, ini saya nak tanya sejujurnya kan. Kalau Manchester United score 1 gol dulu kan, adakah mentality pemain defense Spurs akan barai? Maybe tak, sebab kita orang punya defensive line is, sebagai fans Spurs, I believe lah boleh jaga lah, boleh betulkan mental balik lah. Sebab macam Romero pun World Cup winner, ada Pedro Porro, Udogie, ada Van de Ven, so memang tak ada masalah. Cuma risaunya dekat maybe takut attacking, sebab dah skor 1 kan, so takut attacking ni pressure, diorang tak boleh nak create better chances. Okay, terbaik. Last, ramalan skor. Rasanya game ni sengit ni, so maybe 2-1 guys. Okay, dia Manchester United 2-1. Manchester United 2-1. Sorry bang,
Woi, man sharp. Woi, ini all-time ni ah. Wah, ini mantap ni. Okey. Ini lagi selesa kalau macam tu. Game yang besar hari Khamis ini. Khamis ni? Khamis ni takkan kau tak tahu bro. Ini betul. Ini jangan dalam baju Liverpool kau. Ya, aku kena check. So, Manchester United Spurs Europa Finals. Okey, apa pandangan game ini? Of course lah, kita akan bantai Spurs. Spurs dengan player banyak injured. Dia nak jumpa dengan Bruno Fernandes kita kan. Kelas berbeza lah. Yes, kelas berbeza. Game ni all in 3-0. 3-0. Okey. Soalan 3-0 penjaring gol tu siapa? Saya nak tahu. Of course lah, kita punya striker tak score. Harry Maguire. Aku ingat you nak cakap striker kita Harry Maguire. Bukan, Harry Maguire akan score. Striker tak score. Harry Maguire akan 1, Garnacho 1, Ugarte. Satu lagi. Ada lagi. 28 hari bulan. Ini penting. Manchester United lawan Asian All-Stars. Saya dengar masih ada lagi yang ragu-ragu nak beli tiket. Masih The Gale. Apa kau marah dia orang sikit ni? Korang yang pada fan-fan Manchester United yang ada dekat Asia ni, datang sebab nanti Manchester United akan bawa piala Europa. Betul confirm. Dia orang akan ada bas nanti akan berarak. Kita kat situ akan duduk, fan Malaysia akan duduk ramai-ramai kat bawah tu. Dan itu confirm. Tak ada player tak apa, janji piala datang. Ya, piala datang. Tapi kalau video ni kalau kalah, videonya keluar. Aku cut. Tamat. Kena cari seorang pembela ni man. Liverpool tu weh. Hisham, kenapa ada fans Liverpool sini bro? Kau tipu aku bro. Okey lah, kau dah gayat sekarang. Yang kau minta baju tebal aku dah pinjam. Ubat gayat aku dah bagi semua. Walaupun saya bukan doktor. Sekarang saya nak tanya pendapat kamu lah, okey? Sebagai rivals, kita masih rivals. Kita rival kat Padang. Kat Padang. Kat Padang saja. Kedudukan liga tak begitu rival lah. Okey, saya nak tanya pendapat kamu tentang game Manchester United lawan Spurs untuk Europa Finals. Tapi sebelum tu nak cakap, siapa benda nak tengok nombor 16-17 kat final? Balik. Tak ada gurau-gurau. I rasa sebagai Liverpool, I nak Spurs yang menang lah. What? Kenapa kau ada piala? Kita pun nak piala baru lah steady. Aku dengar kamu ni kan jenis fans yang takut ada challenge. Takut kau punya rival tu datang balik dengan kuat. Aku kena open lah. Kalau kita menang EPL ni, saya mengharapkan Liverpool boleh masuk Champions League. Kita fight lah kat Champions League. Dia takut bro. Masalahnya nak fight kat Champions League, kat Liga pun tak ada fight. Tapi itulah, Spurs ni banyak injured. Prediction I mungkin nak MU kalah kat penalti. Biar tambah perit sikit last minute kena. Dia ni jahat bro. Aku nak report manager. Manager cakap yang datang sini semua baik-baik. Ini hati busuk bro. Itulah. Confirm ah. Bila dah kat atas tak ingat nak yang kat bawah. Balik.